Tahu tak pasal tahlil paling panjang? Sunat mengucapkannya lebih daripada 100 kali. Kalau dapat buat lebih 10 minit, kira dah lebih 100 kali lah. Fadilat dalam hadis ini kata akan terpelihara daripada godaan syaitan hingga petang, menunjukkan ia diamalkan tiap pagi. Dan kata-kata Nabi, tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang membaca lebih banyak dari itu, menunjukkan tahlil ini patut kita amal lebih daripada 100 kali. Ia diambil daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Boleh pause video ini untuk baca sendiri hadisnya. Tahlilnya ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan selain Allah, dialah Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dialah yang memiliki alam semesta dan segala puji hanya baginya. Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amalkanlah lebih 100 kali tiap pagi. Amalan ini ada saya muatkan dalam dinamik e-book saya, Sud Perisai Keselamatan Muslim. Dapatkan sekarang untuk banyak lagi panduan keselamatan. Jemput kongsikan video ini untuk manfaat kita bersama.